Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aina binti Muhammad Effendi merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak. Hari ini saya ingin berkongsi tentang 5 ciri murid sejahtera. Pertama, beradab. Pastikan pelajar sentiasa ringan tulang membantu guru. Cikgu, boleh saya bantu? Boleh. Kedua, berilmu, membuat ulang kaji pelajaran pada masa lapang. Yang ketiga, berkemahiran. Pastikan pelajar sentiasa mengikuti teknologi semasa. Yang keempat, berdaya tahan. Pelajar perlu mengekalkan kecerdasan diri. Yang terakhir, berkeyakinan. Murid mestilah sentiasa berani dan berpegang teguh kepada rukun negara. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengamalkan 5 ciri murid sejahtera